Ramadan, bila kita sebut je, mesti ramai yang terbayang pasal menahan lapar dan dahaga kan? Tapi sebenarnya, ia jauh lebih mendalam daripada itu. Hari ni, kita nak kupas 10 amalan teras yang saling berkait yang betul-betul boleh mengubah bulan ni jadi satu perjalanan rohani yang lengkap. Jom kita mulakan. Jadi persoalannya, macam mana kita nak jadikan Ramadan ni bukan setakat rutin tahunan, tapi satu pengalaman yang betul-betul mengubah diri kita? Jawapannya ada pada 10 amalan ni, yang macam kepingan puzzle yang saling melengkapi. Kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk faham semua ni, kita akan bahagikan perbincangan kita kepada 4 bahagian. Mula-mula kita sentuh pasal asasnya, iaitu keimanan. Lepas tu, kita masuk bab disiplin harian. Seterusnya, kita tengok macam mana ia bukan sahaja untuk diri sendiri, tapi untuk komuniti juga. Dan akhir sekali, kita akan sampai ke kemuncaknya di penghujung Ramadan. Ini dia 10 tunjang yang kita akan bincangkan. Nampak macam banyak kan? Tapi jangan risau. Cuba bayangkan semua ni macam satu petak jalan. Daripada niat kita masa sahur, sampailah ke ibadah kita di malam-malam terakhir, semuanya ada peranan masing-masing. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, asas keimanan. Kenapa ini yang pertama? Sebab ia macam tapak rumah lah. Sebelum kita bina dinding dan pasang bumbung, tapaknya kena kukuh dulu. Dan dalam ibadah, tapak tu adalah niat. Inilah dia jantung Ramadan, puasa dengan iman. Maksudnya, kita puasa bukan sebab ikut-ikut orang atau sebab dah jadi adat, tapi sebab kita betul-betul percaya dan kita harapkan ganjaran daripada Tuhan semata-mata. Tanpa niat yang ikhlas ni, puasa kita mungkin kosong. Niat inilah yang memberi nilai pada semua yang kita buat. Okey, bila asas dah kukuh, barulah kita boleh bina struktur harian kita. Jom kita masuk bahagian kedua, disiplin puasa. Ini adalah tentang amalan-amalan yang membingkai hari-hari kita sepanjang Ramadan dan mengubah rutin biasa jadi sesuatu yang sangat istimewa. Setiap hari puasa, kita ada 2 penanda yang sangat penting. Sahur di awal pagi dan iftar bila senja menjelma. Dan ini bukan sekadar, masa untuk makan bagi tenaga. Tak, ia sebenarnya adalah ritual yang penuh makna yang menandakan permulaan dan pengakhiran ibadah puasa kita untuk hari itu. Nampak tak perkataan keberkatan tu? Penting sangat. Maksudnya, sahur ni bukan semata-mata untuk isi perut supaya tak lapar sangat siang nanti. Ada rahmat di sebaliknya. Sebab itulah, walaupun kita cuma minum seteguk air, ia tetap dikira sebagai satu amalan yang digalakkan. Cuba bayangkan, kita dah tahan lapar dan dahaga seharian. Lepas tu, azan maghrib pun berkumandang. Tindakan kita untuk terus berbuka puasa tak tangguh-tangguh walaupun dengan sebiji kurma je, itu sebenarnya satu tanda kita patuh, kita bersyukur dan kita gembira sebab dah berjaya sempurnakan ibadah untuk hari itu. Baiklah, kita dah cover bab disiplin peribadi. Sekarang jom kita luaskan skop sikit. Macam mana ibadah Ramadan ni bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk menguatkan hubungan kita dengan orang sekeliling, dengan komuniti kita. Kita semua tahu, Ramadan ni bulan Al-Quran kan? Jadi inilah masanya untuk kita betul-betul reconnect dengan kitab suci kita. Bukan setakat baca laju-laju nak khatam, tapi cuba ambil masa, fahamkan apa yang kita baca. Inilah makanan untuk rohani kita. Dan yang menariknya, ia tak berhenti kat situ je. Daripada kita menghayati Quran seorang diri, kita beralih kepada solat tarawih berjemaah di masjid. Nampak tak perkaitannya? Ayat-ayat yang kita baca seorang diri tadi, sekarang kita dengar dibacakan oleh imam dalam solat. Inilah yang menghubungkan kita semua dalam satu saf. Semangat komuniti ni makin kuat bila kita bersedekah, terutamanya bagi orang makan untuk berbuka. Fikirkanlah, bila kita sendiri rasa macam mana lapar tu, perbuatan kita bagi makan pada orang lain akan rasa lebih bermakna kan? Ia bukan lagi pasal ganjaran semata-mata. Ia jadi satu bukti empati kita. Okey, sekarang kita dah sampai ke fasa kemuncak. Fasa yang paling ditunggu-tunggu oleh semua. 10 malam terakhir Ramadan. Inilah pusingan terakhir di mana kita akan gandakan usaha dan fokus ibadah kita ke tahap yang paling maksimum. Macam mana nak capai fokus maksimum ni? Salah satu caranya ialah dengan beriktikaf. Apa tu iktikaf? Senang cerita, ia macam kita ambil retreat rohani. Kita duduk di masjid, tinggalkan sekejap urusan kerja, telefon, media sosial, semua tu. Tujuannya satu, nak fokus 100% pada ibadah. Dan kenapa 10 malam terakhir ni istimewa sangat? Sebab dalam salah satu malam ganjil tu, ada satu malam yang luar biasa, Lailatul Qadar. Inilah matlamat utama kita. Semua ibadah tambahan yang kita buat, qiyamul lail, zikir, doa, semuanya dengan satu harapan besar. Semoga
kita bertemu dengan malam yang penuh keberkatan ni. Cuba kita fahamkan betul-betul ganjarannya. Ibadah pada satu malam tu, satu malam, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita kira, itu lebih kurang 83 tahun. Seluruh jangka hayat seorang manusia. Ini bukan ganjaran biasa-biasa. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Tuhan pada malam tu. Jadi, macam mana nak memburu malam istimewa ni? Caranya adalah dengan berusaha bersungguh-sungguh dalam ibadah peribadi kita. Banyakkan doa, jangan lekang zikir dari mulut, minta ampun, dan yang paling penting, bangun malam untuk solat sunat atau qiyamul lail. Inilah amalan utama kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir. Baiklah, kita dah lalui ke semua 10 tunjang. Sekarang jom kita undur ke belakang sikit. Kita tengok macam mana semua kepingan puzzle ni bercantum dan membentuk satu gambaran besar yang sangat indah. Jadi, apa kesimpulan utamanya? 10 amalan ni, ia bukan macam senarai semak yang kita tanda satu-satu lepas dah buat. Bukan, ia adalah satu sistem yang lengkap. Iman tu akarnya. Disiplin harian macam batang pokok. Ibadah komuniti pula macam dahan dan daun yang rimbun. Dan kemuncak ibadah di 10 malam terakhir tu, itulah buahnya. Semuanya saling memerlukan. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Bila kita pandang Ramadan melalui kerangka 10 tunjang ni, bukan lagi sebagai senarai benda nak kena buat, agaknya, macam mana ia boleh ubah pengalaman kita? Daripada sekadar satu lagi Ramadan yang datang dan pergi kepada satu perjalanan transformasi diri yang betul-betul meninggalkan kesan.